Pernah tak kau rasa kepala nak pecah lepas minum sikit je arak? Muka pula merah macam udang kena bakar. Itu bukan kebetulan tau. Ini semua berkaitan dengan satu bahan kimia jahat dalam badan kita. Yi Kun. Ramai orang ingat sakit kepala tu sebab minum banyak sangat. Tapi sebenarnya, punca utama ialah Yi Kun ni. Bahan ni 10 hingga 30 kali lebih toksik dari arak tu sendiri. Serius weh, bila kita minum arak, badan kita ada satu askar, nama dia alkohol dehydrogenase ADH ni, kerja dia tukar arak jadi Yi Kun. Sampai sini, Yi Kun dah mula buat hal. Lepas tu, ada lagi satu askar, baik nama dia aldehyde dehydrogenase ALDH ni, sepatutnya tukar Yi Kun jadi acetate, bahan yang tak bahaya. Masalahnya, bukan semua orang ada ALDH yang cukup power, terutama kita, orang Asia. Ramai kat kita ni ada genetik yang buat ALDH kita malas sikit. Sebab tu, Yi Kun terkumpul dalam badan cepat gila. Muka jadi merah, jantung laju, pening, loya dan yang paling teruk, sakit kepala yang macam nak gila. Itu yang orang panggil Asian flush. Yi Kun ni bukan setakat buat kau sakit kepala je. Kalau selalu sangat terkumpul, dia boleh rosakkan DNA dan tingkatkan risiko kanser. Seram kan? Jadi, lepas ni kalau kau Asian flush teruk, jangan paksa diri minum lagi. Badan kau tengah bagi signal bahaya tu, jaga-jagalah. Kita belajar sains sambil jaga kesihatan.